Welcome back to my channel. Okay, so kali ni konten bodoh-bodoh je. Konten dia adalah what's in your bag. Macam tu. So, jumpa masuk. Tengok tender Azrin, warna apa? Jom tengok. So, jom tarik bag semua orang. Dia je macam nak pergi Dumrah. Okay, aku explain why aku bawa bag ni. Sebab bag lain aku semua kat dalam bag besar. So, aku tak sempat. Aku je bangun pukul 10. Ya tu. orang nak kata pengawal. So, jom aku start dulu. Apa ada dalam bag aku? Itu beg apa? Buat tepi sikit boleh tak? Penuh. Itu bag aku juga. So, disebabkan aku lambat, so aku tak prepare apa-apa. Aku campak je dalam ni. So, ni aku bawa bag makeup. Aku bawa baju yang aku tak tahu apa guna dan aku bawa je extra. Ni baju tadi aku datang. Seluar apa aku bawa tak tahu seluar ni. Ni shaver aku. Janggut. Aku tak boleh dia kalau Tali dia tumbuh lah. lepas tu dia nampak macam ni orang tak Tak berkemampuan. Minuman. tak siuman. Aku bawa kain tuala. Aku bawa seluar pendek dan mandi pool. Lepas tu aku bawa baju. Ya aku nak yang ni. Tak ada. Kau yang ni. Weh, bang. Ingat lagi dia Aku ni. bawa baju ni. Tak ada masa kau pakai baju ni. Kau pakai Tak ni. kisah. Kau pakai yang tu, nanti kau pakai kau punya tu kat sini. Mana yang ni? Yang mana? tu. Kalau Benda kat pendek Arif, lah. Kalau dekat Arif dia auto kat ni lah, buku lalu. Jahil. So setakat ni tu je lah. Ni apa? Lap kaki? Yang tu adalah Dia tak bagi tahu. Jangan mencarut lah. Kita nak dia tak public. Tandas. tak tengok. Patutlah aku masuk busuk. Sembunyi tu. Anjing, kau pergi letak belakang. Itu Okey, tak dah. guna lagi dah. Ke bag aku dah settle. Aku ada 2 beg. Weh, apa yang hangat kau punya pasal ni? Terus buat harta. Ya. Weh, dia dah hangat kan? Okay, kau diam lah. Pasal. Baju tu ke? Pasal. Asal banyak tu? Suka hati. Aku ada 3 untuk orang pakai. Banyak gila. Aku lupa aku punya pada juga. Je. Ada lah boleh sibuk. Nak tengok. Tak ada apalah. Ini barang-barang mandi aku. sangat bersiap-siap barang. Ya mestilah. Tak cantik juga. Ni mas babi, ni mas muka. Nanti kita Kau pakai. berapa? Aku bawa Satu je. Apa tu, Lip? aku bawa 1 bulan punya. Okey. Bolehlah kita bermasker malam ni. Boleh. Orang punya. Ni tak ada apa, ni mandi je. Dah jangan tengok. Aku Syak ni dia Apa? memang kat dalam kereta dia dah berbulan-bulan. Weh, dia buat projek. Ayo. Ni masa mesin ni, Lip. Kalau skip sehari kenapa? Tak boleh lah, kita ni perlukan Dia protein. gotot. Ni tak ada apa. Baju-baju, seluar-seluar tu je. Berpasal baju bapak panas. Panas. Dua. Aku dah buat. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Oh, faham? Yang ni macam nak pergi Thailand. Duit Thailand. Masalah kau. Spek. Oh, ini mesti yang daripada Thailand itu. Duduk dalam kereta tak keluar-keluar. Gelang. Lepas tu panas kat sini. Contohnya. Alah, Ah. rasa ke tak? Rasalah Lepas tu ni rantai Rantai. tapi tak pakai dah. Dah tak pakai Dari dah. siapa? Alhamdulillah. 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 Tu dah dalam plastik. Dah tu saja. Payung ni sebelum hujan. Faham? Aku bawa ni, weh. Aku bawa yang teko ke. Tak, bukan, weh. Aku nak untuk ni kat sana Kau nanti. bawa juga? Ada? Kau bawa juga? Kau bawa Ini juga? besar. Ni aku nak masak kat sana. Oh, kat. She-11 sengket. Aku bawa ni, weh. Apa yang tak? Patah. Ayo beras. Berhana. Dah habis. Kau masak sendiri kan? Kau masak Tak lah. nasi je, weh. Lepas tu aku beli lauk keluar. Reason dia sebab lepas daripada Nak ni balik staycation ni KL. kita akan tadi terus balik tempat dia. Dia pula sengket. Ya, tu. Ni minyak. Ayo kutip semua kat rumah mak. Kau tak beli telur. Lepas tu, barang mandi. Tengok. Ni approve lah. Approve. Ni apa? Benda cakap lah plastik sampah. Nanti nak pakai Sudu ni buat apa? Sudu tu. Ni Babi sudu sudu family mart. satu seorang Ni ki. sudu family mart. Sudu family mart. Dah kalau patah dia tak ada ganti lah. Dah tu je yang beg ni. Beg ni pula
Kau nak serongkar bang dia terus ke? Biar dia buka pun. Ya. Kau ni pun. Kita pula ada main character syndrome. Dia kalau boleh nak tolong Nak kakak. dia depan je. Berani ke depan spender kan? Tak ada. Depan apa ni? Skincare aku, payung, dompet aku. Azril, kau kenapa? Dia nak masuk dah tadi. Oh, dia pun sediakan payung. Payung. Nama aku, lepas tu buku aku. Kau ni hidup lagi ni. Hidup kat dia. Okey, ni biasa. Alah hai serabut. Baju aku lah. Boleh lipat Ya kau masuk dalam berapa Aku pasang ni? balas weh. Macam 3 pasal. pasang dia pun macam tu je weh. Rasa dia ni tidak bandel ni. Ni baju dalam weh, aku mana nak lipat. Okeylah. 4 pasang. Dia podok macam sepak. Kau ni kot. Macam aku buat uniform aku. Jangan Dah tahu basuh dia ya. kerja Eh, Rasa. pensi. Macam bagus. Ni baju seminggu. mana? Okey, dah. Tu je. Lagi dah. Apa? Depan ni. Kau lagi? Ha. Bengkon. Alah, beg aku dia macam maki apa. Mati talented. Payah nak macam ni. Dah memang macam tu itu lahirnya. Aku pula heran. Tutup ni nanti lah. Esok-esok. Lah. Nak kena benda. Itu apa? Itu Ah. dah. Dah kalau kena sopak dengan aku. Sabar aku dah buka. Apa benda sia? Masa 10 jam. Ni Buka accessory, dalam kamera kau. Dalam kamera sini. accessory weh. Aku nak kau pakai sekarang. Apa itu? Happy birthday. Macam bodoh. Happy birthday. Boleh deka-deka. Nyanyi habis dulu. Oh, happy birthday to you. Happy birthday To you. Ha. Happy birthday to Azri. Yang keberapa? 25. Dia tua dulu. Aku ingat tu. Happy birthday Hari to you. 20 hari bulan tu kan Isnin kan? Weh sakit-sakit pinggang dah. Dia dah start rasa sakit pinggang. Alamak. Risau lah. Aduh, Boleh kena beli awal esok ni. Jaga orang tua pula. Ya tu. Tunggu kau tunggu. Aku 25 sekejap lagi kau tunggu. Lambat lagi. Kau Masuk sebulan je je. date kau 18. Aku sakit pinggang. Dia tahu weh ada benda bawah dia tu. Apa? Papan je bodoh. Thank you. That's so I'm so appreciated. Unappreciated. I am appreciated. Ini bahasa pula macam mana? Gempak dia korang. Cik Apple? Kita minta Cik Apple siapa lah orang-orang. Cik Apple yang tu ke? Cik Apple lah bini si Josh Liam tu. Oh, bekas bini. Cik Apple bodoh. Dia babi. Siapa? Kita nak ni promote beli dia kat Cik Epa. Walaupun kita tak rasa dia sedap. Betul. Dah. Dah, tu settle. je lah. Dah kita nak sama tidur. Jom. Bro. Okay, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, Bye-bye. komen dan share. Long. Mengeluh.